Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أشرق نور الله وظهر كلام الله وثبت أمر الله ونفى أحكام الله. توكلت على الله ما شاء الله wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Jadi sebagai pengisian biasa, walaupun kita jadual kita ada tambah sikit untuk majlis tahlil dan doa selamat yang dihajat untuk apa, ibu bapa mentua saya teman lah, bapa raju, bang raju kan. Jadi kita niatkan buat untuk teman, niatkan untuk dewa lah. Okey, jadi apa nama, mengikut yang teman diilhamkan Allah Ta'ala untuk kata orang tu bertazkirah sedikit lah berkenaan dengan tajuk apa nama tu, hubungan solat yang dinasabkan kepada 4 anasir lapisan alam, iaitu alam ajsam, alam atau orang kata alam nasut, alam, kemudian masuk alam kedua alam malakut, lapisan alam ketiga alam jabarut, dan lapisan alam keempat alam lahut. Jadi sebagaimana kita lepas-lepas yang lepas-lepas kita telah pun berbicara sebahagian daripada tajuk-tajuk itulah berkenaan dengan pengertian alam tu. Jadi rasanya sedikit sebanyak mungkin dapat membantulah yang lepas-lepas kan. Apa nama tu, pencerahan-pencerahan yang sudah-sudah tuan-tuan yang mana datang selalu kan, mungkin nak ingat-ingat sikit sebanyak kan. Jadi saya pun nak teman tengah nak cari dia punya tu, apa nama tu, ya Allah, dia punya nota, sedikit nota. Mana teman letak? Okey, Allah Akbar. Jadi pengertian alam tu lah kita tengok sebelum kita kaitkan dengan solat tu sendiri kan. Pertama, alam nasut atau alam ajsam ni ialah alam yang masih berdiri di atas, ada bentuk, ada rupa, ada bau, ada dapat digenggam, dapat dipegang, ajsam. Dia punya kata dasar dia jisim lah. Jisim ala ajsam kan. Kadang-kadang terpaksa kita teman nak kena bercakap bab istilah Arab. Pasal apa? Pasal dalam kitab bahasa macam tu kan. Jadi kalau kita pandai olah sendiri, tiba-tiba kita ubah pula kan. Tak seronok lah. Kita biar kait antara pengertian dan kata dasar asal, supaya benda tu tak berubah kan. Kemudian alam malakut, kita ambil yang basic lah. Alam malakut mana alam kerjaan Allah Ta'ala. Malak tu mana kerjaan. Alam malakut ni dalam pengertian tasawuf disebut sebagai alam yang berkaitan dengan apa nama tu, alam kemalaikatan, alam halus, alam jin, alam syaitan. Jadi disebut alam malak. Bukan malaikat tu. Malaikat tu memang satu istilah makhluk Tuhan kan. Malak tu mana kerjaan. Kemudian seterusnya alam jabarut. Alam jabarut tu mana kesifatan Allah Ta'ala. Sifat Allah Ta'ala jabar. Dia lingkungi dengan kebesaran Allah yang terkerasi. Jabar tu keras, terkerasi. Maknanya menggambarkan berbagai-bagai jenis sifat Tuhan. Qahar, Jamal, apa nama tu, Jalal, Kamalat. Jadi dia berlingkung dalam ruang lingkup begitu. Maknanya kita dia bab tasawuf ni, riadah tasawuf ni lebih kepada alam
Kita nak menempuh dan merasa. Jadi secara tak langsung tetapi kita kena sentuh juga bab basic. Pengertian, apa bentuk, itu kita kena sentuh juga. Tiba-tiba terpur dalam rasa orang, apa nak dinokilkan, apa nak dicontengkan, apa nak diceritakan, tak ada. Jadi kita kena sentuh sikit sebanyak. Sebab teman ni suka guna bahasa mudah. Tak nak buka kitab tebal, sembangan koma, bupa. Balik dengan tak seronok. Teman pernah pergi orang itu kan, ngaji-ngaji. Kita budak dulu, muda 20-an pergi. Tak faham satu benda. Pergi menjadi orang kan. Apa cakap dia Tuan Guru ni? Dia je seorang faham kan? Tak seronok, tak best. Jadi teman kalau pendekatan kalau dengan kawan-kawan besok, teman akan cuba guna bahasa semudah yang mungkin lah. Sebab perintah Rasulullah SAW kata, berkata para Nabi dan para alim ulama warisatul anbiya, dia kata mereka akan berkata dengan halayak umum mengikut kadar akal mereka. Kadar akal yang maha para pendengar ni. Bukan kita main sedar aci cakap je. Itu bukan cara tabligh sifat Nabi, bukan. Dia berkata akan sekadar macam mana akal pendengar, audiens kita kan. Dan yang terakhir itu ialah alam lahut. Alam lahut ialah alam, maknanya alam berdiri keyakinan kita pada sifat-sifat Tuhan. Contoh sifat Tuhan yang paling basic lah. Mukhalafatuh lil hawadis. Kesalahan Allah Ta'ala itu dengan segala yang baru. Laisa kamitslihi syai'un wa sami'u basir. Ini orang kata pronounce yang ada dalam Al-Quran, bukan direka. Laisa kamitslihi syai'un tu bersalahan Allah Ta'ala itu dengan tiap-tiap sesuatu yang dijadikan. Sebab apa? Basicnya asal usuluddin, setiap yang dijadikan itu ada mula dan ada pengakhiran. Ada penciptaan awal, ada penciptaan ending dia. Kan? Macam filem, ada mula dia, ada ending. Contoh kita lah, lahir tahun 80. Ada kita wujud 80. Tahun 79 mana kita? Tak ada jadikan lagi, tak ada cipta Allah lagi kan. Begitu keadaan. Tapi Allah Ta'ala itu qadim. Kita lawan qadim majaz. Majaz tu yang baru muhaddas. Majaz tu bayangan kepada yang qadim. Kita ni bayangan kepada penciptaan Allah yang maha qadim, yang tidak bermula dengan sesuatu yang baharu. Allah Ta'ala tak ada pula dia. Allah Ta'ala dia baru pula cipta kemudian baru, tak ada. Dia qadim sedia kala kan. Bakar kekal kan. Gitu lah. Dia banyaklah pengertian nanti. Kalau kita belajar usuluddin seronok sikit. Berkenaan dengan huraian satu persatu permasalahan ilmu usuluddin kan. Dia seronok belajar usuluddin, lagi seronok. Macam orang belajar mat. Kalau dia minat mat, lagi lama seronok. Tapi kalau orang tak minat, masuk bab ni lah dah serabut lah. Dah mulalah demam, tak demam dah tu. Macam awak kan, macam itu tak minat. Tapi kalau bab benda yang tak nampak, dia dulu awak belajar teknologi elektronik kan. Dia suruh cerita daripada gelombang tu, macam mana radio yang kau mendengar FM tu, ceritakan sampai bunyi suara tu keluar. Cukup seronok. Tapi orang tak minat, awak tengok dah main pensil, dah periksa, dah pusing-pusing pen. Dia tak minat, tak boleh jawab benda tu kan. Dia tak minat. Time awal pula, time demo mat, demo blok rajin kita pula menung. Dia tak boleh, dia tak mahu sama kan. Jadi benda seronok cerita. Patutlah rupanya bila minat benda-benda yang tak nampak ni, kita akan minat pula dengan tasawuf ni, tak nampak je kan. Itu orang kata otak kiri, otak kanan kata dia mah. Gitu lah keadaan ni. Benda cerita dah lama ya, pasal kita sekolah-sekolah tu. Jadi, alam lahut ni adalah alam kekuatanan yang paling seni, tinggi dan halus keadaannya. Apabila disentuh hati kita, maka kita akan berubah daripada lapis keyakinan yang rendah hinggalah ke lapis ketinggian keyakinan yang paling absolut, kata orang putih kan, paling sempurna, paling tinggi.
Itu kan bentuk dia. Tapi dia tidak berbentuk berwarna dan mengambil ruang. Jadi keadaan tu tak ada, dia tak sama. Dia lebih kepada penzahiran rasa ataupun orang kata tajalli. Tajalli tu ditumpahkan Allah Ta'ala kepada dada seseorang. Contoh paling mudah lah kata iman. Iman kan? Apa iman? Keyakinan. Boleh cakap keyakinan, kekuatan hati. Tapi kalau disuruh lukis mana apa iman lah. Dah. Tak mampu kita ni kan. Cuma boleh dikalamkan. Iman ini yakin kepada Allah, ya malaikat. Itu yang disebut oleh malaikat Jibril kat Rasulullah SAW. Itu yang dizahir. Tetapi apabila masuk bab ihsan, kamu menyembah Allah Ta'ala, dia dah tinggi sikit. Sampai kan ada 4 lapis. Hadis Nabi kan, hadis Jibril. Popular hadis tu. Apabila kamu menyembah Allah Ta'ala, kamu seolah-olah nampak, kamu menyembah Allah seolah-olah kamu merasai Allah Ta'ala melihat kamu. Dia sebut ihsan, kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Tetapi sekiranya tak mampu, maka kamu sembah Allah dengan merasai seolah-olah Allah Ta'ala melihat kamu. Itu tahap orang kata lapis kedua kan. Kalau yang tak mampu musyahadah, yang menyembah Allah seolah-olah melihat, itu musyahadah. Di situ nak masuk kepada musyahadah, dia ada murakabah dia, ada zikir dia. Begitulah stage by stage kan. Okey, jadi kita nak balik pada tajuk asal, kita nak sentuh kepada hubungan solat. Mana keadaan hati waktu kita solat dengan 4 stage tadi. Jadi pertama, teman cuba lowkan bahasa lah, tak nak tinggi sangat. Nanti kitab-kitab semua kan. Antaranya bila kita takbir, kita lihat keadaan orang yang ala ajsam tadi. Allahu Akbar kan. Kalau kita tengok tadi, ala ajsam ialah alam yang sabit dia dengan jisim dunia ni. Alam nasud, dia panggil alam nasud juga. Allahu Akbar kan. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh dia ambil imam lah. Dia pun baca kan. Lepas menunggu imam Fatihah, dia renung sana. Dia tengok kan. Kipas baru ni. Berapa ribu amak. Dia tertumpu mata dengan hati dia tu dengan perkara kebendaan tadi. Mahal ni masjid dia lawak. Contoh pergi Masjid Sendayan cukup lah. Kemel lawak kan. Tengok masjid di sana kan, Negeri Sembilan. Tengah dia takbir, Bismillahirrahmanirrahim. Dia tak kena imam baca, dia tengok lawak. Kaya orang buat ni. Ni tokir siapa? Si MB. Waktu fikir-fikir lagi. Dia mata dia jatuh pada benda-benda ni. Itu keadaan orang ajsam. Dia asyik kepada kebendaan, benda yang nampak, benda yang terlintas, benda yang nyata dari segi penzahiran dia. Kebendaan ajsam jisim boleh pegang ni. Rosi ni, seluar ni, lampunya boleh pegang. Jadi dia situ je hierarki dia punya halakah. Tapi bila dia Allah dia ikut rukuk, dia ikut. Itu keadaan hati orang yang begitu keadaan. Dia masih di alam ajsam, alam kebendaan. Jadi hati orang yang alam kebendaan ni, kalau dia ada masalah, dia begitu gini. Bos aku dah ni tegur aku, sentap apa dia. Semualah jadi kacau bilau. Tak boleh ini sikit. Kan? Lepas tu dia sibuk orang. Tengah bawa kereta, berhenti traffic light, nampak bangunan ni. Lawak, itu tak ada bangunan. Bila dia buat? Siapa kontraktor? Dia sibuk hair bukan dia. Imam Ghazali tegur, siapa yang sibuk buat hair bukan dia. Dalam cerita kekawalan dia sibuk nampak itu bank ni bila wujud lah apa semua. Kan? Macam-macam lah. Lepas tu benda yang keduniaan terganggu dia. Lepas tu dia traffic light lambat. Bodoh orang traffic light ni. Aku nak cepat ni, berapa minit setting. Dia mopek lintas lah. Tak bercakap pun di dalam hati dia riuh. Jadi kita tengok fikiran orang ni melekat dekat alam ajsam. Itu contohlah. Tengah solat kan, mana hubungan solat dia tak bersih. Tak cun lah, tak clean orang kata. Okey dah. Kemudian masuk pula lapis alam malakut.
Alam malakut ni elok sikit lah masa level tu. Dia takbir Allahu Akbar. Bismillah. Baca elok lah. Bismillah. Tetapi berbisik pula datang lintasan syaitan dengan malaikat. Kamu tadi elok dah ni. Khusyuknya apa nama, kita dah elok dah. Malaikat tu bagi sejuk hati. Tu syaitan bisik, kamu tadi kaki basuh wuduk tak betul ni. Dia datang. Apa lama lintasan syaitan was-was. Khanas kan. Kau dah mati wajib. Jadi dah dia tanya. Dia jadi orang hati dia. Dia dah semayang ni. Jadi pelbagai bentuk lintasan. Pasal apa? Malak kata ni kan. Antara malaikat dengan syaitan tu berperang. Seorang tarik sini, seorang tarik macam tu. Dalam kartun mereka tunjuk. Seorang bawa garpu, bawa tanduk. Seorang elok yang bulat atas tu. Cakap baik-baik. Malaikat tu kan. Seorang tarik syaitan jin. Baju merah. Pakai badan merah syaitan tu. Kadang kartun mereka tunjuk kan. Jadi keadaan hati kita tak menetap. Itu adalah hati orang yang berperang di alam malakut. Dia ringkas je semakin mudah. Dia berperang-perang itu perlukan zikirullah tu. Perlukan tawajuh tu. Kenapa? Kerana nak membersihkan alam di dalam badan tubuh kita ni lah. Hati kita ni. Sebab masih lagi melekat alam-alam yang masih orang kata keladaknya kan. Clean lagi clean, naik malakut. Dah elok besok naik Jabarut. Jabarut tu dah kira dah okey lah. Grade kata orang grade B lah juga. Bila masuk alam malakut, alam Jabarut, dia rasa sifat Allah Ta'ala tu terhunjam dalam batin. Allah Akbar, dia rasa kebesaran. Sifat Allah tu ada, orang kata mendatangi batin dia. Dicampurkan Allah sifat kerasnya Allah Maha Besar. Dia maksud tu sampai Allahu Akbar. Rasa kebesaran Allah Ta'ala. Rasa kecantikan Allah Ta'ala. Al-Jamal. Rasa orang kata pemaksa Allah Ta'ala kan. Al-Qahar kan. Kita kadang-kadang Al-Qahar ni, kita nak buat jahat. Allah Ta'ala paksa kita buat baik. Kita pun tak tahu. Elok lintah nak buat jahat. Terpesong. Al-Qahar Allah Ta'ala pada kita sifat yang baik. Dia jadi, tak jadilah nak itu, tak jadilah. Nak mencuri je lah. Tiba-tiba, tak jadi mencuri. Qahar Allah Ta'ala. Dia paksanya kita. Bagi hantu tak jadilah. Dia paksa katnya. Gitu bagus. Mana dah masuk dalam lapis alam Jabarut, Jabar kebesaran Allah. Kadang-kadang kita tengok je, kadang kita buat dosa, Allah Ta'ala datangkan susah. Susah kita kena adil lah nak buat dosa je. Jadi susah lah, sakit lah. Terkenang-kenang, aku ni tak boleh lah. Dia mendatangkan kepada sifat, orang kata, penyesalan. Masuklah dalam stage taubat tu. Tak, kawan ajak buat jahat, tak nak aku. Dia dah sakit tak lalu aku dah. Aku mau pergilah. Contoh kan. Qahar Allah Ta'ala tu. Kalau dalam contoh jamalat, kalau jamalat tu, bila kita apa pun merenung sifat Tuhan cantik dah. Kerana kita rasa, hebat Tuhan cantik, teroyak tu kan. Sentuh hati, mana melihat sifat kecantikan Allah Ta'ala. Bukan cantik Allah Ta'ala berwajah, bermuka dah. Banyaklah sifat-sifat Allah Ta'ala kalau kita kaji kan. Sifat kamalat kesempurnaan Allah. Bila kita baca subhanallah kan, alhamdulillah. Zikir tu hadir dalam bentuk makna yang penuh erti pada kita. Sucinya Allah Ta'ala. Kita tak adalah macam dulu, kita budak rasa suci. Siapa basuh Tuhan ni? Pelik-pelik je kita punya persoalan. Lama-lama kita melihat keadaan Allah Ta'ala tu suci daripada ghairullah, daripada sekalian perkara yang tidak layak bagi Tuhan. Hati kita makin dilimpahi ilmu yang benar tentang sifat-sifat yang layak dengan tentang Allah Ta'ala dan tidak layak tentang Allah Ta'ala. Tetapi mesti dilapik dengan orang kata cadar ilmu lah. Kena ada ilmu juga. Baru sampai kita pada ilmu yang laduni tu. Ini dah ilmu belajar biasa pun tidak. Tiba-tiba ada laduni tak mahu. Orang kata orang dulu mesti bentang, orang kata seprah, makanan bagi seprah kan. Bentang baru dia letak makanan tu.
Baru dia cantik kan. Ada pinggan, ada lapik. Yang tiba simin letak makanan, mana orang nak selera kan. Simin pula letak ayam pula. Aduh. Mana nak lawa orang selera makan. Gitu. Jadi masuk pula alam lahut. Alam lahut ni saya sebut tadi lah. Alam yang tiada nyata, sekalian makhluk tetapi nyata tajali zat ketuhanan. Zat tu maknanya kedirian Allah Ta'ala, bukan zat mineral apa. Ini bahasa istilah Usuluddin. Maknanya contoh di takbir Allahu Akbar saya. Lenyap sekalian makhluk ni. Dengan diri-diri dia berlenyap. Tu dia. Rasa tu, kenyataan Allah Ta'ala tu berdiri di atas, terhunjam di atas qalbi dia. Tetapi dia boleh mampu lagi mendengar, memahami qiyam, memahami rukuk, memahami i'tidal, memahami tahiyat, memahami sujud, dia faham. Sebab apa? Perkara-perkara yang ma'bud, untuk wasilah ma'bud dia boleh faham. Sebab tu, sebab dalam solat tu sendiri semua adalah menundukkan hati zahir dan batin kepada Allah. Sekala yang berkaitan dengan ibadah dia ingat, dia tak ada masalah. Tetapi ada juga berlaku perkara yang ibadah dalam solat dia lenyap terus. Berlaku orang kata fana tu. Dia takbir, dia berdiri terus. Imam dah rokok dah apa, dia tegak aja macam alif. Pasal apa? Tiada kesedaran dia dah. Tu orang kata makan majzub pula. Ada stage dia. Dia dah fana lenyap terus. Fana usifat, fana asma. Dia adalah bentuk-bentuk dia tu. Fana zat dia dah tenggelam dalam zat Allah Ta'ala. Sifat dia telah kembali tenggelam pada sifat Allah Ta'ala. Itu ada istilah dia. Istilah tu yang boleh diertikan dengan keadaan seseorang hamba Allah Ta'ala. Tak sama. Ada yang tegak macam ni. Ada yang beku terus macam Sunan Kalijaga kan. Duduk boleh tak makan tak minum 10 tahun apa. Dekat telaga tu kan. Habis badan dia pun dililit dari segi syari'inya. Dia dah mati tu tapi dia hidup. Contoh macam duduk Al-Kahfi kan. Begitu kan, dah ikut kan, dah mati dah. Tapi Allah Ta'ala tegakkan dia pun dalam pemeliharaan dia sebab dia fana. Kalau nak itu dineracakan, ditafsilikan dalam bentuk perkataan, adalah pengertian dia. Lalu ulama tasawuf ni memberi nama ini si fana fillah, fana fizzat. Itu sekadar teknikal dia. Tetapi dari sudut zaman ni hanya fana fana al-ma'nawiyah je. Dia pengertian batin hati dia je. Jaranglah berlaku, nadir lah. Duduk tak sedia berapa tahun, tak makan, tak minum. Jarang lama kita tak jumpa lagi lah. Yang ada pun fana fi aqliyah. Dia gila merata jalan tu. Itu adalah. Tapi kalau bagi yang hati dia celik, dia tahu. Orang yang gila tu sebenarnya bukan gila mental illness. Kita tahu dia mental, sekadar dia lenyap dalam fana tadi. Tu je boleh terpadu perkataan kan. Boleh baca, ini abang ni. Macam contoh tempat tengok orang Indonesia kan, banyak orang macam tu. Ini bukan gila mental illness ni. Ini banyak fana macam tu je. Dia dah terangkat syariat daripada dia dah. Tak ada. Tu kadang-kadang dia boleh terpacu ngaji lah. Boleh terpacu perkataan-perkataan yang orang tak faham. Ini kita pula orang normal, isi ni gelisim ni. Belajar tu mana-mana tu. Itu orang syariat, orang fiqh menghukum. Tapi kalau kita boleh baca lagi, sini bukan. Orang ni bukan gila. Ni kan kita boleh tahu. Dari segi jazbah dia berkata-kata tu. Kita rasa, lain macam. Dia boleh kongsi orang yang batin mata terbuka dengan mata hati majzub. Dia boleh match. Macam boleh kongsi radio. Dia boleh dengar macam walkie-talkie lah. Tengok walkie-talkie kan. VHF dia sama. Kita boleh tahu. Asyik Khashik pun lah. Ya, kita asyik tu sebagai pintu fana.
Kan mereka asyik dalam solat. Motor lalu pem tu tak ada apa pun. Tak ada apa pun. Dia tak ada terasa, tak ganggu. Kalau kita masih lagi disebabkan asyik apa nama tu, nakkan diam baru boleh asyik, itu belum lagi kan. Sebab nak dibantu oleh keadaan diam tu, hening tu. Tapi orang yang dah kekeh dalam tu, dia lantak dah bising. Pasal apa dia melihat apa? Bising tu pun sifat Allah Ta'ala. Al-sama, betul tak? Al-sama. Kalau kita tak dapat al-sama ni, mendengar ni, nak dengar bising macam mana? Itu bukan sifat Tuhan. Habis apa kita farak kan? Kita tengah solat, gampang, udah maki pula. Bising tu daripada mana dia punya hasil tu? Bukan sifat al-sama Allah Ta'ala. Kan? Itu ayah kita mak kata kalau kita contoh kata kita dalam ni dalam syariat fiqh ni kalau pergi pekan tunduk pandangan kan, tunduk tengok orang buka aurat apa kan. Ayah dia kata kamu tengoklah, janganlah terlayar elok, tengoklah amai lawa tengok. Tengoklah. Pasal apa itu zaman yang Allah Ta'ala. Sifat kecantikan. Habis kalau kita cakap itu besok tak sampai sebab agama. Belum. Apa kenangan? Ini ajaran sesat ni. Dalam asyik dia Ustaz, dia berdosa, dia dalam contoh dalam perjalanan dia asyik, adakah dia berdosa apa yang dia tengah buat ketika dia asyik tu? Adakah guru dia akan bimbing dia ataupun akan buang dia? Dalam kita lihat mana kalau kita melihat fiqh pun, orang yang terlupa, tertidur, pasal nak dia tidak dikenakan hukum. Habis tu kalau orang asyik, dia kategori apa? Tertidurlah, dia tak tidur kan. Tapi tak boleh kita seronok, aku buat salah, aku curi, aku asyik tu. Tak boleh bila kita macam tu, dia ada beza kat situ. Dia tak sedar, tapi kita hanya ahli guru mursyid yang boleh detect. Tetapi disebabkan mata pelajaran ni, guru selalu mursyid selalu pelihara dia. Dia pelihara, dia tak terlindung daripada fitnah. Terlindung. Dia tak menjadi kat luar pun. Dia jadi pun dalam majlis tawajuh ada. Macam guru teman dia dia tolong kan. Tawajuh pukul 1.50 lepas tu pukul 4.50 baru sedar. Yang lain dia faham. Dah begitu begini. Angkat-angkat kaki, kaki aku tu kata. Dah kebal. Dia ambil kaki orang. Berlipat seseorang. Dia tarik kaki dia, ingat kaki dia, kaki orang lain. Kaki aku tu kata. Itulah awak cerita betul berlaku. 89, 88. Kaki kawan. Kebah. Guru asyik dia dah terajak. Sebab dalam khasyin dia bukan dibuat-buat. Itu je. Bukan boleh dibuat-buat. Itulah kadang-kadang orang mursyid ni, guru yang mengendali lah, bukan kata mursyid apa pun. Setiap kali puas teman mengendali. Teman kena maintain lah. Maintain, nak lajak lah maintain sebab kita sedar kita ada di belakang kita van kan. Macam kita sedar bawa van lori, orang bas lah, bawa bas. Kita seronok bawa ni, laju. Tak fikir orang belakang tu. Belum lantin di belakang kan. Demo itu gaya, kita dah perlu, tak apalah kan. Dia lebih mengendali tanggungjawab dengan orang kata keadaan kadar yang halakah. Halakah tu makmum kita kan. Takkan boleh sedar acik kita je. Lainlah kalau kita seorang masih dalam solik tu, masih tak ada tanggungjawab, tak apa, bedil lah. Nak fana sampai pagi esok pun subuh tak apa. Kan? Tapi itulah selalu menempuh. Teman benda ni cakap dah menempuh. Macam teman dulu waktu di quarters kan. Kau je dia ketuk pintu lah. Makan ke? Lepas maghrib ke isyak tu sedap sangat tawajuh kan. Sampai ketuk pintu dah ajak makan. Dah lebuh lagi aku kata. Contoh kan berlaku. Tapi keadaan tu Allah Ta'ala lalu sekejap kan. Lalu kan. Dah. Lepas tu dia dah faham. Dia tak akan fana berulang-ulang. Tak ada. Bakar boleh berulang-ulang. Bakar tak lain. So tengok Rasulullah dia berperang apa semua. Dia lenyap dengan Allah Ta'ala tu. Contoh ayat yang kita baca. Kalau kamu faham, korang dengar.
Wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah harama. Tidaklah kamu melempar wahai Muhammad. Suatu kamu melempar maka aku yang melempar. Apa nak diitikadkan dalam ayat tu? Allah Ta'ala perang sekali ke? Jaga-jaga. Jadi kalau kita tak faham ayat mutasyabihat tu, hancur. Gitu. Macam kita kan, Allah Ta'ala kata apabila aku kasih pada hamba itu nescaya apabila dia menampak, aku akan menampak bersamanya. Itu yang orang kata ada ilmu melampau bisa apa. Dia dah larut dalam tu kan. Bentuk-bentuk itu sebenarnya itu untuk orang khusus, tapi teman buka juga. Nak bagi kita berminat, itu je. Lama-lama dia akan kajilah. Tapi je kalau dia gelora nafsu dia nak bersilat je, dia tak dapat lah yang sebenarnya. Dia dapat orang kata lapis pertama je lah. Tu kata. Jadi insyaAllah rasanya itu saja basic asas untuk pengertian yang tajuk teman untuk kali ni lah. Selebihnya beramal, riadah. Dalam kitab ya ayuhal walad disebut. Imam Ghazali kata kat anak murid dia, aku boleh bagi kamu ilmu yang tinggi-tinggi. Tapi apa guna kalau aku bagi cerita tinggi, menghurai kalam, penghuraian ayat nahwu, ayat apa tinggi-tinggi, tapi kamu beramalnya tak boleh. Teman baru beli kitab tu. Ya ayuhal walad tu kan Imam Ghazali tegur anak murid dia. Imam Ghazali tegur anak murid dia. Dan anak murid dia kata, dah rasa sempurna, amin dah apa. Dah ilmu dah tinggi dah ni. Peringkat sijil apa. Zaman tu pun ada universiti juga. Zaman kat Baghdad dulu kan. Jadi, apa lagi ilmu yang ada kan. Dia kata, Imam Ghazali kata, beramal lah. Kamu dah belajar ilmu, apa guna? Kalau tak ada amal. Dia macam ni lah. Dah ada ilmu, kita lebih kepada fokus amalan, beramal kan. Sesungguhnya ilmu itu lagi mudah daripada amal dia kata. Ilmu tu senang, boleh belajar, boleh study, boleh buat tesis, boleh apa. Tapi kalau masuk beramal, mula lah, tak lalu lah, malah lah. Macam lebih kurang dah lah. Benda ni dah berlaku dah tahun 1110 Hijrah dulu kan. Zaman Ghazali kan. Itulah. Jadi apa-apa pun kita cuba balance lah. Itu kita buat sebaik mungkin. Lepas tawajuh kita ada pengisian ilmu. Gitu. Kadang-kadang tawajuh ni pun ada orang kata cuaca berubah-ubah. Kadang macam ni, bulan lepas macam ni. Jadi tu yang tuan-tuan digalakkan report lepas tawajuh. Ada masa duduk-duduk tu, nak makan, boleh tanya kan. Kita cuba nak perincikan apa kan, walaupun tak sampai suluk pun tak kisahlah, boleh juga bertanya kan, kenapa rasa macam ni, rasa macam tu. Boleh, tak ada masalah sebab kita dalam jemaah kita je. So jadinya itu sajalah memandangkan dah 10 lebih ni. Ada apa-apa lagi nak tanya? Sedikit soalan pendek kan. Ya. Salih yang dah bersidu kan. Apabila dia menungkusi, dia sudah pun berjalan kan. Adakah dia akan daripada alam jisim, alam malakut yang baru ke alam lahut. Adakah dia perlu mendapat izin guru untuk mentempuh alam-alam tu, ataupun ketika dia beramal sendiri dia dapat tempuh setiap alam tu? Dia itu yang dia katakan report tu. Dia tak boleh nak indicate diri dia. Tuan guru saya kat alam lahut lah, malam kat alam Jabarut lah. Dia kena ceritalah apa benda yang dia usul tu, wasil tu yang dia sampai. Keadaan wasil, wakil yang dia sampai tu dia ceritalah. Dia tak boleh kata tuan guru saya ni alam. Siapa yang orang kata duduk memberi pengertian dia berada di mana kan? Contoh dia ada kompas kan. Kompas tu tunjuk ke utara. Lepas tu dia tak yakin kompas ni beri aku ke utara ni. Macam sepatutnya dia yakin pada kompas tu. Kompas tu memberikan arrow dekat mana kan. Macam juga kita nak jawab kata guru. Tunggu tuan guru yang explain kan. Itu nama orang kata
pentingnya adab dengan guru tu, dengan siapa lah membimbing kita tak kira lah. Kan? Maknanya tunggu guru bagi indicate kat mana kita, petunjuk. Baru guru akan terang kamu ni kat sini kan. Kalau kita yang hukum dia kita kat sini, yang baik dia jalan seseorang lah. Itu yang penting. Kalau dia majzub lain cerita, dia majzub ni dia reda lah. Dia pun tak tahu dia kat mana. Beza kat situ. Sebab kita namanya ambil jalan tarik ni, jalan Alhamdulillah melalui jalan stage by stage. Masuk tol dulu, lalu R&R dulu, ikut yang nak pergi Kuala Lumpur. Lalu jambatan dulu. Kan tahu bila sampai aja Sungai Buloh, tulis Sungai Buloh. Kita ada sesuatu atur dia, tapi kalau dah kita rasa dakwa diri kita dah boleh terbang, tak payah highway lah. Macam teman terbang guna AI. Itu termasuk dia. Perlukan kompas. Perlukan petunjuk kompas. Maksud dia gitulah. Macam teman dulu tu, tanya guru kan macam ni. Sampai satu tahap guru nak tengok kesabaran kita, dia tak jawab. 8 tahun teman tanya. Satu report je pun. Alah teman kena malas tanya. Biarlah, sabarlah. Dia kata tunggu suluk dulu. Mujur 8 tahun dulu tak meninggal. Kalau tak meninggal, lepas tak kata lagi tak tahu. Dia nak tengok kesabaran kita. Aduh. Jadi, kalau kita punya zaman ni punya generasi, tak tahulah tiba-tiba belah macam tu kan. Nampak sangat tak ada kualiti lah. Kalau teman pun boleh belah macam tu juga. Hilang kompas. Hilang kompas jalan sendiri. Tengok tak mana pergi. Teman keadaan tu. Kalau teman nak belah, guru dengan reason, guru tak jawab. Apa ni belah lah kan. Boleh je belah. Tapi guru nak tengok kita punya integriti kita. Ujian ketahanan. Macam komando lah. Apa nama komando rest, duduk berapa jam boleh. Tonggin tu, teman tengok ngeri. Macam tu, yang kata mana kata generasi kan tak ada kualiti, kamu tak rasa pula lah. Itu je lah bezanya. Kena tekun sabar. Guru buat macam mana pun tekun sabar. Dalam kitab Sirul Asrar ke apa ke? Berkenaan dengan adab dengan guru tu lagi pekat dia bagi. Guru tu umpama pemandi mayat, kamu kena diam. Guru buat apa pun, walaupun dari segi syaraknya menyalahi syariat. Lalu kita boleh tunggu. Oi, merepek guru ni. Tak pergi solat pula apa. Kita belah lah. Kan macam kita, Nabi Musa dengan Nabi Hidir. Nabi Musa mana boleh sabar dengan Nabi Hidir. Lampau-lampau ni kan. Satu tebuknya sampan. Dia buat apa lagi? Dia bunuh orang tua. Bunuh budak dia macam-macam. Nabi Hidir kata diam kan? Dia mungkin tunggu waktu sampai ketika dia akan beritahu. Tak sabar. Tu tak Nabi tu. Kita entahlah. Lembu. Jadi kita faham. Nukilan dalam Al-Quran tu dah tunjuk lama dah. Ya, sebelum kelahiran Nabi Rasulullah SAW lagi. Gitu. Jadi tak apalah, yang mana boleh kita ambil manfaat, kita ambil manfaat. Bukan nak nanti kita nak jadi hebat, nak jadi khalifah, tak payah. Itu cerita lain. Kalau Allah dah bagi, macam mana? Kan? Dapat. Dan dia bagi sekali faham. Tapi dia dah rasa macam tak seronok semua. Ya. Alhamdulillah. Betul, bagus. Itu adab, jaga adab. Malam macam Ustaz tengok malam. Tak apa, sikit lebih kurang. Kadang faham. Masa macam tak seronok. Ya. Bukan cuma Ustaz, bukan belajar sendiri. Tak ada prefer. Betul dia punya kompas lah. Ya, itu pasal. Jangan buang kompas. Itulah dalam dunia Arifillah Tarikat. Dia ada keduniaan dia juga. Mudah tuan-tuan pergi kat jemaah. Orang ni rasa dia dekat dengan guru. Hebat lah. Aku orang kanan guru. Orang lain tu terpinggir je. Nyorok je kita ni. Orang lama kan.
Itu keduniaan lah dalam ilmu jalanan dengan dia Tuhan pun dia keduniaan. Awak perhati juga dah. Dah jalan macam ni. Awak malah tegur orang. Sentak pula. Dia memanglah nolong gitu macam-macam. Kita akui lah. Tapi apa yang dituntut dalam batin ni? Kita nampak lain lah. Apa dia dituntut? Itu nampak tu. Besar tu ni. Ilahi tu. Awak ni jenis tak lalu hati nak negor. Banyak kali awak bergranit juga kadang-kadang kan. Kata banyak kali nak granit. Buat berjemur kan. Alah kita buat pelawak lah. Kita karaoke. Nyanyi lah. Tengok dia mau punya hati dah syok sangka. Apa musyrik. Kan awak tak dengar. Awak saja nak tengok akhir. Kita nyanyi lah. Dengar tu daripada WhatsApp tu. Kita nyanyi macam ni lain macam. Ustaz ni nama je bawa tarikat apa. Nyukur nyanyi pula ada cat pada kita. Senang awak petup awak nak twist kan. Awak. Kadang-kadang ada lah Syarul Salikin dia kata jangan kamu sangka buruk pada guru. Hatta dia orang kata menunjukkan sesuatu yang bercanggah dengan alam makrifat ni. Saja awak main karaoke. Kamu dah ada main. Saja seronok musik ni mah. Itu keadaan dia lah. Guru awak pun macam tu juga. Kuat merokok ada. Lepak sama. Betul. Halus permainan ni. Protokol. Ya. Betul. Dia macam ulang balik dia bawa macam tu lah. Tak mahu. Dia bawa lama. Memang lama. Lama dah. Ya. Sama-sama apa dekat mana pun mana berlaku teman-teman pun berlaku juga. Bila dah rapat dengan guru dia cucuk lain pula guru. Nanya kadang guru tu ada kalau dah lemah juga dia percaya pula. Sangkut juga tapi kita takkanlah nak marahkan guru tu, diam je lah kan. Guru tegur pun diam. Pada orang tepi tu, orang tepi kanan ni main peranan. Dia dengki tengok. Ada juga. Dia cucuk. Awak katanya teman pergi guru yang belah sana. Padahal guru yang tu pun tuan guru lama pesan belajar kat dia juga. Tapi dah bidang lain lah. Tauhid. Guru ni bidang suluk. Kita pun belajar lah. Bedah dia merepot. Tengok Lee dengan tim dia pergi sana. Udah dengan guru ni yang belaga. Tak ada benar kan kita melaga-lagakan guru. Aduh. Padahal yang berpesan tu, guru yang awal tu, kamu boleh pergi sini untuk ilmu ini. Pergi sini untuk ilmu ini. Pergi kita. Sebab dia tahu ini pakar. Tak ada masalah. Dia cucuk. Orang yang dekat dengan guru tu. Jadi, letih tu. Kebetulan mursyid teman yang awal yang tu buta. Kelemahan orang butanya jadi cepat tangkap. Benda-benda yang tak elok. Kita nampak dia ada kelemahan. Dalam keadaan dia dunia apa nama tu luar, ada waktu lemah tu waktu kuat kan. Bila dia sarung baju jubah hitam dia tu tak ada apalah. Tapi bila begitu teman nak cerita nak betulkan balik, teman tak berani salah adab. Hangguklah dia cakap ya tuan, ya tuan. Tak ada salah walaupun kita boleh cakap kan. Betul tak ada dia tahap dia macam mak bapak. Kata Imam Ghazali kamu jangan berdebat dengan mak bapak hatta pasal sepatu je. Contoh sepatu mak kita sebelah 7, sebelah 8. Mak sepatu sebelah lain. Tak benar dah kan. Kalau mak kata betul tu, betul tak elok. Eloklah janganlah. Mak tak nampak ke 7 tu. Jangan. Dia kira tahap derhaka dah kalau kita cakap macam tu. Halus. Macam tu guru. Guru tu silap pun jangan kita nak jadikan satu perdebatan. Teman mungkin tahu lah Zara tu yang wartawan yang kontroversi pergi Sumut. Orang tak tahu tu. Nampak je betul tu.
Dia lolok M. Nasir. Dia pun semua tasawuf. Tapi guru dia memang tak dapat trace. Belah mana. Tapi teman rasa sama ada belah Johor lah guru dia. Dia beza sikit. Dia beza memang. Guru dia tu yang menggalakkan seni. Seni lasfas. Tapi memang orang seni, orang tasawuf. Tengok dia kata-kata ni menusuk kalau dia bagi. Okey. Hello lah, Mama. Rehat-rehat ya. Terima kasih banyak. InsyaAllah. Boleh. Ini bukan 2 alam, ni 4 tadi. Gitulah insyaAllah. Kita bukan apa kalau tengok orang tu. Kalau orang itu ada jalan Arabillah, dia shot tu. Tangkap cepat je. Dia jatuh lain macam. Tu pasal dia punya makam. Kedudukan Haji Zainal ni. Dengan masuk ni. Masuk tempat tu. Cerita pasal ni pula. Tak apa. Nanti dia punya kata menyebabkan orang suka. Orang yang kita jalan ini pun lagi suka. Apatah lagi masyarakat umum suka kan. Dia jatuh kasih pula ke orang tu. Semua tengok komen. Semoga Tuan Haji Zainal sehat walafiat kata. Kami suka dengan ni. Sebab dia ada jazbah tu. Tengok dia bermahir kesenian. Muzik. Macam tu kalau M. Nasir, muzik dia touching. Macam Zahra ni penulisan. Haji Zainal ni penulisan dia. Halusnya. Sebab beli banyak buku dia. Pengalaman kecil dengan. Best lah. Itu yang jadi minat tu. Ada benda tu kalau dia touching tu ngekik seorang. Ditegur orang macam-macam. Komo ialah orang sufi kalian ni. Kan saya orang dunia. Dia cakap dia selaba. Jebat diam terus. Tak cakap. Respect tu. Dia kata dia badai semacam Haji tu. Tak payah panggil Haji lah katanya. Dia bercarut-carut pula Haji tu. Tapi lepas tu tak ada lah ya. Kurang sikit. Malah-malah ya. Dia dah jumpa buku Tumuruan. Betul. Dia jumpa buku Tumuruan. Haji pun cakap. Kalau dia jumpa sebab pun tak marah. Ramai. Kaki dia kawan gangster. Masa dia muda dulu dekat Cokit. Mau hantam Haji dia bagi tahu bila-bila. Jangan-jangan dia pun tahan. Dahsyat. Dia bukan gangster tu. Okey. Dia sudah masuk penjara. Kata Abai ya. Macam-macam. Dekat Kedah dia tangkap. Ya Malaysia. Dia tangkap tu, dia mengajar polis pula. Pasal rukun negara. Sambil dia pegang gerigi tu, saya tengok dalam dia cerita kan. Dia mengajar polis pasal rukun negara. Polis tu nak naik pangkat. Polis tu ambil buku, dia mengajar, dia cerita. Lepas tu ramai pula polis yang ikut dalam penjara. Sebab dia ada fakta dia ada pengetahuan. Dia punya hebat lah. Dia ada seseorang yang kita tengok dalam Arabillah ni. Mesti ada satu kehebatan dia. Macam contoh M. Nasir seni lagu kata-kata dia. Dengar lagu dia nak bawa pada jemur. Macam Zahra ni penulisan dengan kata-kata dia live kan. Mesti ada lah satu benda yang menyebabkan sifat manusia suka kat dia. Dia tak ada semualah, ada 1-2 benda je. Yang menjadi penarik jazbah. Pasal dia bawa jazbah Allah Ta'ala. Dia membawa asma' Allah Ta'ala. Asma' satu. Tak tahu lah yang mana satu dia Allah Ta'ala bagi kat dia. Yang apa orang tajali kat dia kan. Seorang tak sama. Ada kelebihan. Dan bila kita buat jalan ini, Allah kasih kat kita, dia akan bagi satu tu. Satu mungkin 2, mungkin 3 sifat asma' Allah tu pada kita. Mungkin dari segi lafaznya, dari segi wataknya. Tapi Ramli pun sama. Dia ada Allah kasih kat dia, dia jadi something satu. Cuma Allah Ta'ala tarik dia daripada dunia. Waktu dia dah hujung-hujung Allah cabut dia kemasyhuran.
Sebab Allah Ta'ala risau. Allah Ta'ala tak nak dia asyik ke dunia. Hanyut betul. Dia tanggalkan je kekayaan. Dia bagi makan telur ya goreng. Tak ada duit lah. Filem merosot. Tu dah tinggi. Dia hendak orang ya. Betul. Betul macam teman ni. Dulu mungkin galak berjalan. Tuhan tarik sikit-sikit. Tak apalah memang kata. Mula agak macam kena aku ni tak habis-habis. Merongok juga lah hati ni tapi tak. Kaji balik. Buat sebab. Allah tunjuk jalan tu. Allah tunjuk bagi kita faham sendiri. Baru teman guru dah tak ada. Jadi Allah kuntunkan dia. Macam ni. Jadi relax balik, tenang balik. Masing-masing lah besok kamu. Tak sama lah, tak sama. Yang penting, makan syukur sabar redha tu, dia akan, orang kata gunung 4, makan syukur sabar redha tu kan, dia akan berpusing-pusing kita ni. Dia akan pusing-pusing. Zaman ni kamu mungkin dalam bentuk macam ni kan. Lagi 5-6 tahun, 10 tahun, tak tahu kamu akan hadapi apa. Jadi kita ada ilmu dan persediaan dah tu. Andai kata teman pun tak ada besok bahasanya, kamu dah ada. Ustaz baru pesan. Get ready je lah. Macam tu. Sebab apa pesanan guru teman pun macam tu dulu. Bila teman dah hadapi teman sekarang ni, Syekh aku ada pesan dulu begini-begini kan. Kamu bawa jalan ini, dia kata, kamu kumpul dia orang masuk. Teman menuh ke? Siapa nak rumah aku? Kita malah gelak kaki. Aku pun tak reti apa lah. Dia dah cakap benda belum berlaku lagi. Orang kumpul-kumpul masuk. Teman gelak. Tak, kita tak nampak. Itulah dia nampak benda yang mata hati orang arif billah macam tu. Itulah. So, inilah. Terus dengar dia. Jadi insyaAllah harap kamu makin terang lah kan. Sikit sebanyak sama-sama kita. Ada orang kata lalu lah jalan soleh ni. Sampai memahamkan kita pada makrifat usul. Usul macam makrifat. Usul tu maknanya orang kata usul tu sampai ke pulau. Tu bangun biasa-biasa. Wasilahnya sampan. Kamu usulnya sampai ke pahaman. Wasilahnya jalan Arifillah surah Al-Arif. Temban sebagai penunjuk jalan, penunjuk cerita kan. Itu je. Wasilah sampan, usul pulau. Dah okey lah tu, faham lah tu. Suluk pun sama ke? Suluk tawajuh, wasilah juga, sampan juga. Tak ada apa nak dia kan, nak dibangga, nak dia hebat kan, tak ada. Tak ada apa jalannya kan. Kamu naik sampan, perak. Kadang laju, kadang pelan. Kadang laju, kadang pelan. Lepas tu sampan tinggal mana? Tinggal sampan tu. Nak pergi pulau tu nak angkutkan sampan dia. Tak ada kan? Sampan tu letak situ ikat. Tinggal letak ikat tu situ. Tak adalah apa jalan. Wasilah je. Yang mana berjalan ke pulau tu. Sampai ke pulau hala tuju. Kat pulau tu boleh lah. Ini pokok, ini kena aku pokok, ini kena aku apa nama tu binatang, ini kena. Itu. Kena lah wasilah makrifat. Kadang laju, kadang tahan. Kadang okey lah, kadang ribut. Sabarlah kan. Minggu ni ribut. Ribut. Kita tahu kan. Lepas tu dia tenang balik. Itu panggil hal, al-hal. Maqam al-hal itu. Apa yang dia mahu itu sampai dia dah tepuk dia apa nama. Dia terdampuk lagi kat tepi-tepi pantai lain. Dia berlabuh. Dia ribut tapi pegang lagi tali tu. Ribut dia. Lepas tu tenang dah okey. Itulah. Dia tak ada tenang kan Ustaz, dia mesti ada ribut. Dia macam kita, rasional kita ni, kita kerja buat apa, mesti satu tempat kita nak dapat port berlabuh. Contoh orang nak pergi Colombia, dia akan berlabuh kat mana-mana port nak rehat. Betul-betul enjin biasanya kan.
CEO kalau kau tengok TikTok kapal, CEO kapal dia kapten kapal. Dia mesti berlabuh, tak mau kalau biar tegak dia pergi tak ada. Macam hati kita nak tawajuh, bulan-bulan dia buat tawajuhnya. Teman menung dia ada berlabuh ke? Takkan tak ada langsung tak berlabuh, hanyut letih tak makan, enjin tak servis, kapal saja sekadar terfikir ni mana berlabuh kat mana kau ada kapal tempat lain, pelabuhan Kelang ke pelabuhan apa nama maritim mana pun tak apa kan. Sekadar kita menung kalau tak ada tempat pelabuhan, temanlah terfikir kalau tak ada buat macam ni, apa aku buat? Tak ada rimah. Harap tawajuh seseorang ada lain. Dia mesti ada tempat pelabuhan dia. Saya nak ni lah platform TikTok, Uyak Razi, Syed Abdul Rahman Jaafar. Itu lah platform tempat saya sinok sekejap. Ada yang kena dengan saya, apa, yang macam tahap saya, saya ambil. Macam tak faham benar, saya tinggalkan. Yang ni faham kan, sebab saya pun dah duduk macam dah pernah diuji macam tu. Saya ambil. Macam tu lah pendek kita. Tapi letak juga saya wujud Ustaz macam ni asal okey lah tu, ada jalan Riyadh sendiri. Dekat Ustaz okey, saya apa ni betul lah sekarang. Sebab teman dulu macam tu lah. Ada tempat pelabuhannya. Jumpa guru, jumpa apa majlis surau. Kalau tak ada wahara. Dulu dekat Suramadu pun tak silap saya ada, sebab saya ada jumpa tu main burung nak dekat burung. Tempat apa ni, dia berblok-blok. Minum masuk kat Bekor, pasal Bekor. Memang ada Bekor. Mau tak tahu pun, saya tanya orang Bekor tu. Bekor ada. Tapi dah tinggal lah. Ada kereta lagi, kereta macam apa, kereta lama lah. Bekor lagi suka siput tu ke mana tu? Allah. Lintang. Tak ada, dah bambu lah, kereta dah bambu. Banyak. Cuma aktif tak aktif je lah. Banyak guru tak ada. Orang tua-tua kan. Macam dekat apa nama tu, Makam Temung kan. Tu tempat orang-orang masyair ke tu, Temung. Berkembang Islam waktu tu dulu kan. Tak ada lah. Tak apa-apa, tempat termakat lah yang mana. InsyaAllah. So tak apalah, boleh ni lah tutup dah off lah. Off tak apa. InsyaAllah, jadi inilah.